Ni ada lagi satu cerita yang Yuk nak cerita kepada komen ni. Komen pernah minum Coca-Cola. Minum air Coca-Cola tu untuk tenaga. Jadi minum Coca-Cola ni, jadi Yuk nak cerita lah asal-usul Coca-Cola ni, minuman Coca-Cola ni. Dia asal ni daripada Kuala Kangsar. Dia Kuala Paris ni. Dari Kuala Kangsar. Ni cerita dia, zaman dulu, zaman sejarah dulu, J.W. Bush. J.W. Bush ni dia daripada England lah, mari ke Malaysia. Jadi dia pernah bawa minuman. Satu minuman ni dia bagilah rasa dekat orang Perak ni. Kan? Minuman tu dia rasa, jadi dia bagilah dekat makcik orang Perak. Dia kata, kau minumlah air ni, orang putih ni bagi, kau minumlah kohol lah. Jangan minum rokok. Dia kata, minumlah pelan-pelan. Jadi orang Perak ni dia kata, kohol lah. Kau minum tu kohol lah. Jadi bila besoknya dia dah berubah, bawa lagi minum air tu. Jadi dia tanya kat kawan dia, air apa yang semalam aku minum? Dia kata, tu kan air kohol lah. Jadi bila dia kata air kohol lah, dia dah berubah. Dia dengar. Bila dengar, dia kata, what is the drink you drink yesterday? Lepas tu orang Paris ni kata, kohol lah. Jadi dia dah berubah. Balik England dia kata, ada orang Perak, orang Paris tu minum air ni, dia kata, kohol lah. Jadi penghilang sana pun katalah, kalau macam tu kita bagi nama dia, kohol lah. Kohol lah. Itu cerita asal dia, nama minuman kohol lah. Asalnya daripada Perak lah J.W. Bush yang bawa daripada England ke Malaysia ni. Itu cerita dia. Tak tumpahnya yo. Hei Mika ni mana kemau macam tu.